kalau usahawan tu duduk dekat peringkat makam usaha dan dia bersungguh-sungguh untuk peringkat usaha tu, dia jadilah seorang usahawan. Masya Allah, dan ranjau punya. Lepas tu kalau dia bersungguh-sungguh tadi atas usaha dia tadi, dia dapatlah buka pintu rezeki. Bila dia dapat buka pintu rezeki ni, dia berusaha bersungguh-sungguh dekat rezeki dia ni, dia dapatlah jadi hartawan. Cuma bila dia nak maju lagi, dia nak berkembang lagi, nak pergi ke peringkat ketiga, nak jadi seorang ilmuwan ni tadi, dia banyak proses yang perlu dia lalui lah. Jadi kita tengok kehidupan usahawan sekarang ni, bila dia duduk dekat makam rezeki ni, dia dah berhenti kat situ. Dia dah fana ataupun dia dah terkandai dekat makam rezeki. Bila harta dah melimpah ruah, bila untung dah berlebih, ataupun bila dah banyak sangat dia punya duit, dia dah tak nampak nak pergi ke makam ilmu ni tadi. Jadi bila dia nak masuk ke makam ilmu ni, sekurang-kurangnya dia ada seorang guru, dan elemen kerohanian yang ada dalam diri dia, terutamanya akal, hati, nafsu dan roh, perlu dibersihkan, perlu ditazkiyahkan, perlu diperbaikilah keadaan dalaman dia, barulah dia dapat satu bidang ilmu yang manfaat. Lepas tu, dan mudah dia nak pergi masuk ke peringkat keempat atau makam yang keempat tadi lah, makam ihsan. Cuma bila kita tengok keadaan senario sekarang ni, kebanyakan usahawan duduk dalam peringkat dua ni je dah memadai dalam kehidupan dia orang, peringkat usaha dan peringkat rezeki ni tadi. Dan kita tengok segelintir ataupun sedikit je usahawan yang dapat sampai ke peringkat makam ilmu dan juga makam ihsan. Jadi kita tengok para sahabat zaman dahulu, waktu zaman Nabi SAW dulu, kebanyakan semua sahabat ni tadi duduk dekat makam ihsan. Jadi kajian yang kita tengok pada hari ni, majoriti usaha Melayu ni, dia duduk fana, duduk dekat makam rezeki lah. Dan mana-mana orang-orang yang duduk dalam makam ilmu ni, kebanyakannya makam jadian lah. Dia tak ada proses pembersihan hati, tak ada proses pendudukan hawa nafsu. Yang ini yang ramai tok guru palsu kat dalam ni. Yang ni yang ramai orang terkandai, ramai orang tercedok, ramai orang tertipu. Dan kita tengok juga ramai tok-tok guru yang duduk dalam makam ilmu, dia ni banyak lebih pada cedok ilmu barat lah. Jarang nak tengok kehidupan para sahabat punya, tokoh-tokoh sahabat dalam bidang perniagaan. Itu yang dia orang lebih memahami ilmu-ilmu falsafah barat ataupun ilmu-ilmu orang barat ataupun orang belah-belah China ke apa. Cuma kita tengok kehidupan sekarang ni, identiti usahawan Melayu nak bangunkan syariat perniagaan Islam ikut para sahabat ni kurang. Itu yang bahayanya kalau duduk dalam kedudukan makam ilmu ni, ramai orang masih tertipu lagi dengan tok-tok guru yang bawa keagungan falsafah barat. Dia bukan bawa falsafah Islam punya ataupun ilmu Islam dalam bidang perniagaan. InsyaAllah. Makam keempat? Makam keempat, Mat, hang kena ada guru mursyid lah, Mat. Nak sampai ke makam ihsan ni, hang makan ilmu pun hang tak masuk lagi. Hang duk fana dengan puluh-puluh tahun hang duduk makam rezeki tu. Dah, saya dah nampak saya usaha ni. Hai, itu keakuan lagi, Mat. Jauh lagi, Mat. Hang nak masuk dalam makam ilmu dan juga makam ihsan tu, jauh lagi, Mat. Hang duduk 10 tahun lagi, Mat. 10 tahun lagi ya? 10 tahun lagi. Cari seorang lagi. Alright. Jom kita berdakwah, bertaklim, bertazkiyah dan berhikmah. Masya Allah.